Wan Syukri telah memetik perkataan Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani sebagai sandaran untuk mengatakan, Allah tinggi dengan zatnya di atas aras. Mari kita semak apa perkataan Imam Al-Zahabi. Bagaimana beliau menanggapi hal ini? Dan bagaimana kritis beliau terhadap nukilan? Tidak hanya telan bulat-bulat, seperti golongan Wahabi. Sama-sama kita dengarkan penjelasan Ustaz Piyu Faiz. Bokeh kata Az-Zahabi lah. Kata Tuhan tu duduk tinggi atas arah dengan zat. Itu daripada kalamul fudulul kalam ni panggil dah. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni dah. Sepatutnya kena tinggal kalau nak jadi comel Islam kita. Dia sebut apa ni? Dia mari satu perkataan ulama Maliki. Ibnu Abi Zaid. Ta'ala batu bawah tu. Wa annahu fawqa arshihil majid bi zatihi wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas arasy yang mulia dengan zatnya. Dia tadi itu pada tiap tempat dengan ilmu. Zat dia ala arsy al-majid. Dia kata mana? Qala al-imam Abu Muhammad ibn Abi Zaid al-Maghribi. Syekhul Maliki. Dia ni orang guru besar adalah Syekh Maliki dah. Fi awali risalatihi al-masyhurati fi mazhab Malikin. Di awal risalah dia yang masyhur di dalam mazhab Imam Malik. Dia ulama dalam mazhab Imam Malik kan. Dia kata apa? Wa annahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala ni fawqa arsyihil majidi bi zatihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas arasnya yang majid, yang mulia dengan zatnya. Dengan zatnya ditambah bizati lah. Wa annahu fi kulli makanin bi ilmihi, dan sesungguhnya Allah pada tiap-tiap tempat dengan ilmunya. Di atas aras yang mulianya dengan zatnya. Lalu ibarat ni ulama jadi Malikiyah, mazhab Maliki, ulama-ulama Maliki, dia jadi apa? Jadi hilah. Mana? Dhamir marji' zatihi itu kembali ke gapo? Kembali pada Allah ke kembali pada arasy? Ada muhtamal dia kata. Adakah maksud Ibnu Abi Zaid dengan zatnya Za'rah atau zatnya Za' Allah? Kalau sekali tengok kan, Za' Allah, setengah-setengah ulama Malikiyah dia tak awal. Bukan Za' Allah, Za' Arash. Sebab apa paling dekat sekali ialah Arash. Al-Majid itu sifat bagi Arash. Kerana Allah Ta'ala sifatkan Arshul Majid. Maka dia sebutlah Arshul Majid. Dengan zatnya, zat apa? Za' Arash ke Za' Allah? Ulama Malikiyah ni terkenal dengan Asy'ariyah dah. Maka ditakwil kalam Ibnu Abi Zaid ni bizatihi ay bizatil arsy. Sesungguhnya Allah Ta'ala atas arasy, fawqa arsyihil majidi. Atas arasnya yang mulia dengan zatnya zat arash. Gitu. Mana nak takkid kata benar-benar. Tinggi di atas arah. Benar-benar tertinggi di atas arah. Dengan zatnya zat arash. Itu satu. Baik. Bila perkataan dia lagu ni, lalu dia kata, Imam Azhabi kata, wa kaza atlaqa hadhihi lafzata, dan seperti inilah diitlaqkan akan ini lafaz. Mana? Allah tinggi atas arasy. Siapa yang mengitlaqkan Allah tinggi atas arasy? Ahmad bin Sabit At-Turuti Al-Hafiz wa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Jailani. Siapa dia? Yang mana? Hambali dia. Wal Mufti Abdul Aziz Al-Qahaiti wa Tawaifatullah, dan satu kelompok daripada ulama. Mana perkataan yang disebut oleh mereka-mereka a'immah ni? Wallahu ta'ala khaliqu kulli syai'in bizatihi. Allah sang pencipta akan tiap-tiap sesuatu dengan zatnya. Wa mudabbirul khalaiq bizatihi. Apa sebut bizatihi itu? Itu dipanggil apa? Ziyadah zatihi itu. Nak takkid kata Allah benar-benar yang menciptakan makhluk ni tanpa bersekutu dengan mana fa'il lah. Ada. Sebab tu kata bila mu'inin wala mu'azirin, tanpa pembantu dan tanpa menteri-menteri yang menolong, tak ada. Tu. Jadi ulama bubuh bizatihi tu. Nak takkid tu. Wa inna ma arada Ibnu Abi Zaid, dan hanya sahaja menghendakilah oleh Ibnu Abi Zaid wa ghairuhu, dan oleh yang lain daripada Ibnu Abi Zaid. Sebut kata Allah fawqa arsy ni at-tafriqata baina kaunihi ta'ala ma'ana wa baina kaunihi fawqal arsy. Ialah nak buat jadi perbezaan di antara keadaan Allah Ta'ala tu beserta kita. Itu pegangan Jahmiyah. Jahmiyah kata Tuhan berimtizaz, ma'ana, bercampur dengan kita, duduk di mana-mana saja. Bukan hanya arasy. Arasy pun ada, kita ni semua ni. Tuhan boleh hulur dengan kita, imtizaz dengan kita. Lalu ulama kata Allah ba'in an khalqihi lah. Tuhan tu ba'in ni maksud bukan jauh bukan. Ba'in maknanya berlain daripada makhluk. Tak serupa sikit habuk dengan makhluk. Itu maksud ba'in. Fa hidup Tuhan ni ba'in an makhluk. Jauh. Apa orang lagi? Ini aras, inilah tempat ya. Betul? Allah apa lagi? Atas tu tak ada. Inilah makan adami. Bawah pada ada arasy,
Ada dah makhluk? Ada. Atas daripada arash? Ada lagi makhluk? Tak ada. Tak ada tu kita menamakan Adam. Arash itu makan. Kemudian atas pada arash ada lagi makhluk? Tak ada. Tak ada panggil apa syarat? Al-Adam. Ayuh. Arash itu makan tak? Makan. Apabila terkib, makan al-Adam. Alah gila lah kan. Ini arash ya dah. Ini arash. Ni arash. Ni tak tempat. Banyak benda ni bukan tempat. Ni zat. Arash tu jauhar. Jirim. Bukan tempat kan. Tempat bukan ni. Tempat tu apa kita faham, satu zat yang jirim tu mengambil lapangan qadar yang meneluhkan zat dia. Itulah tahayuz. Itulah orang panggil tamakun. Nah, itu tahayuz, itu tamakun. Itu tempat. Bukan dia tempat. Ni bukan tempat. Ni zat. Arash tu zat. Dia kata, makan Adam ni gini ya. Ini arash. Ini tempat. Allah fauqal arsy. Atas lagi pada arash. Atas tu Adam tak ada. Jadi ini makan, Allah akan lagi. Makan Adam. Dalam video Abi kayak gitu. Jangan lah bayi. Aduh, mata kata ada atas arah dengan zat. Atau atas lagi. Tujuan ulama wa ma'ani perkataan fauqal arsy itu nak tolak Jahmiyah yang kata Tuhan itu bercampur dengan makhluk. Ya dah, ba'in anil makhluk. Nah, ba'in mana jauh daripada makhluk. Jauh sini, ini bukan jauh jarak masafah. Nah, berlainan daripada makhluk. Tak campur pun dengan makhluk. Betul? Tak campur setiap dengan makhluk. Tak campur pun boleh. Berlainan pun boleh. Kita nak pakai makna dah. Mughayarah pun boleh. Tak campur. Adamul imtizak pun boleh. Itu makna mubayyin. Ba'in anil makhluk. Itu maksud ba'in. Lalu digunakan dengan lafaz warid daripada nas. Mana? Istawa alal arsy wa fis sama'i ilahu. Tu ya. Kerana dia kata wa fis sama'i ilahu wa fil ardi ilahun. Jadi Tuhan tu imtizak di mana-mana. Nah, fi kulli amkinah, fi kulli makan. Tuhan. Maka ulama ahli sunnah kita nak tolak tu dak ba'in 'anil makhluk. Nah, itu pada tafriqata baina kaunihi ta'ala ma'ana. Ya, ini Jahmiyah. Wa baina kaunihi fawqal arsy. Nah, itu ba'in 'anil makhluk. Mana tak bercampur dengan makhluk, berlainan daripada makhluk. Mana boleh Tuhan duduk dengan makhluk, bertepek, bergaul dengan makhluk, masuk ke tubuh makhluk, hulul ittihad. Oh, kau lagi sangat. Tidak. Itu masuk ulama sebut ba'in 'anil makhluk ataupun guna dengan ayat-ayat yang warid fauqal arsy, istawa al arsy. Bukan nak sabit tepat bagi Allah Taala, bukan. Jadi betul lah kau ayat dalam komen bodoh tu dah. Aku fok you bakal tak bodoh ya benarnya. Aku nak kata tak bodoh. Tak bodoh apa? Ulama-ulama salah. Guna perkataan faqal arsy alal arsy fis sama ba'in anil khalqi itu sebagai nak menolak Jahmiyah yang mengaku Tuhan itu duduk di mana-mana saja, bertepat di mana-mana saja, bergaul dengan makhluk, bercampur dengan makhluk di mana saja. Hei, dah, dia jauh daripada makhluk. Dia tak campur dengan makhluk. Itu maksud gitu. Nah, bukan kata Tuhan duduk atas. Allah, bukan itu. Nah, fahuwa kama qalu. Fahuwa maka ia kama qalu, seperti mana yang berkata. Seperti mana berkata oleh mereka itu salafus salih. Ma'ana bil ilmi, beserta kami dengan ilmu. Lalu zatnya jauh daripada makhluk. Mana? Tak bercampur dengan makhluk, berlainan daripada makhluk. Itu. Maka sebab tu sebut fauqa ala arsy bizati. Ini tanggung gitu dah. Wa annahu 'alal arsy kama a'lamana haitsu yaqulu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Wa qad talaffaza bil kalimatil mazkurati jama'atun minal ulama'i kama qaddamna. Dan sungguh telah berlafazlah dengan kalimah yang tersebut, mana bizati itu, oleh satu jemaah daripada ulama, seperti mana pada telah kami sajikan dulu dah. Kami telah sebut dah dulu. Tapi dia kata wabila raibin, dan dengan tak ragu-ragu, tak ada syak lagi. Anna fudulal kalami, bahawasanya lebih-lebih daripada bercakap. Tarkuhu, meninggalkan dia fudulul kalam ni min husnil islami. Mana? Tarku fudul al kalam ni min husnil islami. Nah, setengah daripada keelokan Islam. Jadi tinggal sebut zati itu lebih baik. Itu dah. Tujuan ulama sebut zati itu sebab apa? Sebab nak beza antara keadaan Tuhan beserta kita dengan ilmunya. Maka dikatalah Tuhan atas arah dengan zatnya. Gitu ya. Bukan ayat Tuhan itu ada atas arah dengan zat duk cokoh atau bukan. Dia tanggung itu. Nak takkid kata apa? Zat Tuhan itu ba'in anil khalqi lah. Jauh daripada makhluk, mana tak campur dengan makhluk. Yang tu Pak, ya nak kalam salah ni lah.
bukan senang dak. Tapi kecek belah tu dia panggil apa? Fudulul kalam. Melebih-lebih pada kecek. Sebab tidak ada dalam nas dalam Quran hadis bizatihi. Artinya ABI pun tak ambil di Quran hadis tu. Dia ABI pun tak ambil di Az-Zahabi sungguh-sungguh lah. ABI ambil di kocek ABI sendiri. Ini kesimpulan hal kocek. Ini kesimpulan hal kocek. Ataupun di kocek, ulama-ulama ambil kocek dia sendiri lah. Tu. Baik. Tengok apa kata Az-Zahabi ni. Wa kana Ibnu Abi Zaid ni bukan biasa dan adalah Ibnu Abi Zaid ni minal ulama ila amilin bil maghribi. Tengok daripada ulama amilin di maghribi. Wa kana yulaqabu bi Malik as-Saghir. Dia digelarnya Imam Malik kecil. Wa kana ghayata fi ma'rifati ilmi al-usul. Sahabat alim pada ilmu usul fiqh. Wa qad zakarahu al-Hafiz Ibnu Asakir fi kitab at-Tabyin Kadhib al-Muftari fi ma nusiba ila al-Asy'ari. Dan sungguh telah menyebut akan cerita Ibnu Abi Zaid sebab ia tabaqah Asy'ariyah. Tabaqah Asy'ariyah telah menyebut akan dia oleh Ibnu Asakir al-Hafiz dalam kitab Tabyin Kadhib al-Muftari fi ma nusiba ila al-Asy'ari. Pasti kata walam yazkur lahu wafat. Walam yazkur lahu wafat. Dan tidak menyebutlah oleh Ibnu Asakir baginya tu akan waktu wafat dia bila. Baik, waqad naqamu alaihi, dan sungguh telah mencerca atau mengkritik oleh mereka itu ulama alaihi di atas Ibnu Abi Zaid tu. Walaupun hebat, ada juga ulama cerca kan ataupun kritik. Tak apa kritik, tu tugas ulama lah. Memang tugas ulama tu kritik mengkritik lah. Tu. Tak ada ha. Nah, kritik gapo di atas Ibnu Abi Zaid fi qaulihi pada perkataan Ibnu Abi Zaid ni bizatihi dengan zatnya. Tu. Ulama kata, kata falai tahu taraka. Ai alangkah bagusnya Ibnu Abi Zaid tinggal sebut perkataan bizatihi. Jadi kalau kita ni betul-betul salaf pure, salaf waktu di Quran dan Sunnah, yang kita menjalani di atas ini mazhab, kecek balik amada, yang kita jalani akan dia ini perjalanan, ada ye kecek balik sikit lah. Yang kita, manhaj yang kita jalanikan dia ini jalannya yang kecek macam pengalas kita ya terbalik situ balik ini. Yang kita jalani di atas ini jalannya, bukan jalannya ini jalannya mah itu bunyi tua sikit dah. Iaitu Quran dan hadis tidak ambil dikocek sendiri, maka tinggal perkataan zatihi itu ABI tinggal dah. Tak lah dalam bab beramal syahadik sangat. Saya Wahabi syahadik dalam bab beramal. At-tahiyatul mubarak tu tasyahud tu tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana. Jangan. Nabi tak ajar nama sayyidina. Amma apa hak Nabi sebut. Nabi ajar Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad. Tak sebut sayyidina. Ni bagi tambah sayyidina ni. Dalam kocek sendiri lah ni. Dalam kocek sendiri lah. Majlis kita tak kecek bila kocek. Tokek dalam bab etika ni boleh pula kocek sendiri. Beramal tak apa pula. Tak boleh pula. Beramal tak boleh dalam kocek sendiri. Etika boleh pula dah. Dalam kocek sendiri. Nah, dia kata dak. Ni Ibnu Abi Zaid kata. Ibnu Abi Zaid ni awak tu super alim dengan dia ke? Awak ni setara ke dengan Ibn Abi Zaid ni? Dia awak tahu ke Ibn Abi Zaid kata tu apa tujuan? Dia ulama, dia ulah banyak dah. Apa tujuan dia kata lagu tu dah? Litaqi. Sebagaimana perkataan Allahu khaliqu kulli syai' bizatihi. Mudabbirul khalaiq bizatihi litaqi. Nak takik apa? Nak takik kata Tuhan dengan makhluk bain. Pisah. Tidak imtizaj. Maka guna zati itu bukan ayat zat tu duk cakap tu. Nak takik kata Tuhan ni ba'in 'anil khalqi. Tak campur dengan makhluk dia ngoti-ngoti. Dia nak jadi pisah perbezaan Tuhan serta kita dengan ilmu dia, dan dia tak campur sikit pun dengan kita dengan secara hakikat zat dia. Maka sebab tu nama zat. Itu pun tak lepas daripada kritik ulama. Mana? Waqad naqamu alaihi fi qawlihi bizatihi. Dan sungguh telah mengkritik dan mencerca oleh mereka itu ulama Malikiyah di atas Ibn Abi Zaid pada perkataan dia yang menambah bizatihi itu. Lagu mana? Falaitahu tarakaha. Falaitahu. Dia kata kalulah dia tak sebut bizatihi, itu hak molek lagi dah. Baru tak ada langsung cacat celah. Tiba-tiba sebut bizatihi. Allah gedung-gedung dah. Itu. Dia kata ambil dikocek Imam Abu Zakaria Yahya bin Ammar As-Sijistani
Awak tahu kan maksud dia? Nah, awak tahu kan maksud dia? Supaya awak maksud. Nah, bahkan kalau ikut sungguh Az-Zahabi, seperti kita awak tu, Az-Zahabi tolak perkataan Abi Zati. Sebab tidak dalam Quran, tak ada dalam hadis, dan tak ada dalam kalam-kalam salaful awal. Nah, tak ada salah dalam kata Abi Zati. Tak ada. Ni semua min kisihi, daripada kocek. Ini kesimpulan hal kocek. Ini kesimpulan hal kocek. Nah, tu. Baca dia kita. Jadi jangan ambil kitab tunjuk saja. Baca nanti. Sebab tu nak kritik apa ke, tengok kitab banyak dulu. Nampak tak? Tengok kitab. Sebab tu nak kritik apa ke, tengok kitab banyak dulu. Nampak tak? Tengok kitab. Tu. Baru bayar murah. Dah kita baca kitab Az-Zahabi. Kenapa lah murah Az-Zahabi? Az-Zahabi mengkritik perkataan ulama yang memana-mana tambah bagi yang tak ada dalam Quran dan hadis, dalam Astarus Sahabat. Jangan tambah. Amir ruha kama ja'at. Kita lalu seperti yang dibawa datang Nabi SAW. Nah, tu dah. Imra' ala zahir, ay zahir kamalah bagi Allah Ta'ala. Biduni tafsir wala tarjamatin fi lughatil ajami. Kita lalu sebagaimana kita perlalu di atas zahir kamalah Allah Ta'ala. Jangan zahir yakhtassuna bil makhluk. Zahir itu zahir kamalah Allah Ta'ala. Tanpa tafsir, tanpa terjemah kalau ikut salah tu. Tak boleh terjemah. Tu dah. Habis situ. Kena faham murah dah. Jangan kita tu buat faham sendiri, dalam kocek sendiri dah. Jangan. Tu. Dan jangan kita kata kau orang ambil di kocek sendiri, kita pun ambil kocek sendiri juga. Benar. Ini kesimpulan hal kocek. Ini kesimpulan hal kocek. Ada Ustaz Piu Faiz seorang pun dia bawa datang mari. Ya nak jatuh Piu Faiz tak ada masalah. Dia kecek dengan benda hak, dia pergi. Tak ada masalah. Kita kena orang-orang lagu tu.